sejahtera, kawan-kawan pemancing sekalian. Selamat datang ke saluran saya, tempat kita membongkar rahsia dan ramalan untuk tangkapan terbaik. Hari ini, 29 Januari 2026, kita akan menyelami lautan dan sungai Malaysia untuk melihat apa yang menanti kita. Mengapa hari ini istimewa? Kerana kita akan berhadapan dengan cuaca yang agak dua muka. Panas terik di pagi hari, disusuli dengan potensi ribut petir di sebelah petang, terutamanya di beberapa kawasan. Ini bermakna strategi memancing kita perlu lebih licik dari biasa. Mari kita selami butirannya bersama-sama untuk memastikan joran anda tidak pulang dengan tangan kosong. Untuk ramalan spesies dan taktik, mari kita fokus pada 3 jenis ikan yang popular dan responsif terhadap perubahan cuaca tempatan. Pertama, untuk siakap atau barramundi. Kawan-kawan, siakap ini gemar bersembunyi di muara sungai, kawasan bakau yang terlindung dan sekitar struktur seperti tiang jambatan atau kayu mati. Pada waktu pagi yang panas, terik, siakap cenderung mencari perlindungan di bawah teduhan bakau atau di zon air pasang surut yang tenang. Menjelang petang, sebelum atau sewaktu ribut petir, mereka mungkin menjadi lebih agresif memburu di permukaan. Untuk umpan, saya syorkan menggunakan umpan tiruan seperti minnow lure atau soft plastik yang meniru ikan kecil. Lakukan balingan casting dengan perlahan di tepi-tepi bakau dan di sekitar struktur. Jika anda lebih suka umpan hidup, udang atau ikan belanak kecil selalu menjadi pilihan terbaik. Rasmi. Kedua, mari kita bincangkan toman, raja sungai air tawar. Anda boleh cari toman di tasik, lombong terbiar dan sungai berair tenang dengan banyak tumbuhan air. Pada pagi yang panas, toman cenderung berada di kawasan permukaan air yang terlindung. Mungkin di celah-celah rumput air atau di bawah pokok-pokok renek. Selepas hujan, dengan air larian baru, mereka mungkin menjadi lebih aktif di kawasan tebing, mencari mangsa yang terperangkap. Umpan yang berkesan termasuk umpan katak tiruan, spinnerbait atau surface lure yang menghasilkan percikan di permukaan air. Cuba balingan ke arah reba-reba kayu atau kawasan rumput air yang tebal. Itu spot kegemaran mereka. Ketiga, kita ada kerapu, penunggu dasar laut yang sentiasa menjadi buruan. Kerapu biasanya berdiam di kawasan berbatu, tukun tiruan atau sekitar struktur bangkai kapal di laut dalam. Mengikut pengalaman saya, kerapu tidak terlalu terjejas oleh perubahan cuaca di permukaan, tetapi mereka sangat bergantung pada arus dan struktur di dasar laut. Oleh itu, fokus pada umpan hidup seperti sotong atau ikan tamban dipancing secara dasar atau bottom fishing. Teknik jigging juga boleh menjadi pilihan yang efektif dengan jig berwarna cerah. Fokuskan aktiviti memancing anda pada waktu arus bergerak perlahan atau sederhana, kerana disitulah mereka lebih cenderung untuk keluar memburu. Sekarang, mari kita analisis kondisi keseluruhan. Kawan-kawan, mari kita bedah ramalan cuaca untuk hari ini, 29 Januari 2026. Pagi ini, kita boleh jangkakan cuaca yang panas dan agak kering di kebanyakan kawasan semenanjung Malaysia, dengan suhu maksimum boleh mencecah sehingga 34 darjah Celsius, 93 darjah Fahrenheit di beberapa kawasan. Tetapi awas, di sebelah petang, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat, terutamanya di kawasan seperti Kuala Lumpur dan sekitarnya. Untuk Sabah, Labuan dan Sarawak pula, sistem penumpuan angin diramalkan akan terbentuk, membawa potensi ribut petir beserta hujan lebat yang berpanjangan dari 29 hingga 31 Januari. Jadi,
tekanan atmosfera mungkin akan sedikit tidak stabil. Angin pula secara umumnya lemah hingga sederhana, sekitar 10 hingga 20 km sejam, 6 hingga 12 batu sejam dari arah utara timur laut di perairan tertentu seperti Melaka. Namun, ada amaran angin kencang di perairan luar pesisir tertentu. Jadi, sentiasa berhati-hati dan utamakan keselamatan. Untuk suhu air di perairan Malaysia kekal hangat antara 21 hingga 32 darjah Celsius, 69 hingga 89 darjah Fahrenheit. Secara purata, suhu air yang hangat ini biasanya bermakna ikan lebih aktif dalam metabolisme dan mencari makanan. Namun, jika cuaca terlalu panas di siang hari, ikan mungkin akan lebih suka bersembunyi di kawasan lebih dalam atau berstruktur untuk mengelakkan haba melampau, beralih pula kepada fasa. Bulan hari ini 29 Januari 2026. Kita berada di fasa bulan benjol meningkat atau waxing gibbous. Ini bermakna 85% permukaan bulan diterangi dan semakin besar setiap hari. Dalam kepercayaan pemancing, fasa bulan yang membesar selalunya dikaitkan dengan peningkatan aktiviti ikan kerana tarikan graviti. Bulan yang kuat mempengaruhi pasang surut, seterusnya merangsang ikan untuk memburu. Dengan gabungan semua faktor ini, kawan-kawan, saya akan kategorikan kilauan ikan untuk hari ini sebagai sederhana hingga kapris. Pagi yang panas boleh memberikan kilauan yang baik untuk spesies pemangsa yang aktif mencari makan sebelum cuaca berubah. Tetapi, potensi ribut petir di sebelah petang, terutamanya di Semenanjung dan di East Malaysia, boleh menjadikan ikan lebih pasif dan berhati-hati. Kenaikan tekanan mendadak atau air keruh akibat hujan lebat boleh menjejaskan selera makan ikan. Jadi, bersiap sedia untuk menyesuaikan taktik anda dan jangan mudah berputus asa. Akhir kata, kawan-kawan, walau apa pun ramalan, semangat pemancing sejati takkan luntur. Semoga anda semua ni Foster, ni Ceshui, semoga dapat tangkapan yang lumayan. Jangan lupa untuk sentiasa menjaga keselamatan, terutamanya jika anda memancing di laut atau di kawasan yang terdedah kepada ribut petir. Ingat, keselamatan diutamakan. Sebelum kita berpisah, saya ada satu permintaan. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share dan yang paling penting, subscribe ke saluran saya untuk lebih banyak tips dan ramalan memancing. Dan saya nak tahu, apa rancangan memancing anda untuk hujung minggu ini? Pernah tak anda dapat tangkapan besar ketika cuaca dua muka macam ni? Kongsikan pengalaman dan tip anda di ruangan komen di bawah. Selamat memancing dan jumpa lagi di episod seterusnya.